Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat smash burger tacos. Yang ni kita combinekan smash burger dengan tacos campur dengan white sauce yang kita buat untuk chicken tenders hari tu. Sangatlah sedap. Okay, first korang ambil daging cincang. Yang ni nak pakai ramly yang frozen pun boleh. Lepas tu letakkan black pepper dengan garam, gaul-gaul. And then korang ambil wrap. Lepas tu korang lenyekkan daging tadi ke atas, bagi dia flat lah. And ready untuk kita goreng. Tapi sebelum tu kita potong sayur dulu siap-siap sebab lepas ni nak cepat. Potong tomato dengan lettuce. Lepas tu korang boleh goreng atas kuali yang panas. And bila keluar punya lemak minyak kat tepi tu, korang boleh tapis, keluarkan dulu, baru korang flip kita punya wrap tadi. So bagi dia crispy kat bawah. Lepas tu tambahkan cheese dekat atas. And bila dah melted boleh angkat. Okay, walaupun wrap tu nampak lembut sekarang ni, jangan risau, dia akan mula mengeras bila korang angkat ke tepi lah. So untuk sos sama macam hari tu, kita guna 3 sudu yogurt original, 3 sudu QP mayo, perahkan lemon sikit, dan tambahkan black pepper. Lepas masukkan 2 ulas bawang putih yang ditumbuk hancur dengan garam secukupnya, kacau-kacau. Cuma kali ni kita tambah sikit jintan putih ataupun cumin untuk resepi ni lah. And sedia untuk dihidang. Lepas tu kita belum lagi kita letakkan kita punya sayur lettuce dengan tomato, chili sauce, and then letak kita punya white sauce ke atas, and sedia untuk dihidang. Barulah ready. Okay, boleh makan. Tapi aku happy sebab dah R&D resepi white sauce ni, dia goes well with everything. Sangatlah sedap. Yang ni korang boleh dapat juicy kat dalam, and boleh makan satu family. Nak buat sahur boleh, makan tengah hari tak boleh lah, malam ke nak buat more ke boleh. Selamat mencuba.